laluan forward pass. Laluan forward pass. Okey, kau dapat 48. Okey, baik, kejap. Aku terang, apa yang dimasukkan laluan forward pass tu? Macam mana kita nak kenali laluan forward pass tu kan? Kita nak tahu lah kan, apa yang kata forward pass tu kan? Memang aku tahu. Forward tak apa, forward pass. Apa dia laluan forward pass ni macam mana? Laluan forward pass tu kau ni. Tu buka template SQL. Sama. Okey. Sekarang ni kau tengok yang line biru. Line biru ni ada schedule. Schedule tu kita nak rancang. Kan kita rancang tu kita akan masukkan dalam Microsoft Project lah kan. Yang oranye ni adalah actual. Okay, baik. Lagi aku buang dulu lah actual lah kan. Anggaplah kita baru nak bina jadual kan. Okay, baik. Apa yang aku kata forward pass? Forward pass tu dia mesti bermula dengan 0%. Dia mesti bermula dengan 0%. Lepas tu, kata kalau contoh lah, 0% tu kita katalah aktiviti A, contoh aktiviti A. Lepas tu bila main satu masa, contoh, jumpa pula B. Lepas tu main satu masa C. Ada dalam satu masa tu, dia jumpa DE. Dia sama kan. Ada benda-benda yang kita kena rancang, mapping kan. Tahu tak? Dia akan meningkat. Forward pass ni dia akan meningkat. Dia akan meningkat sampai dah 100%. Jadi dalam apa? Dalam kaedah critical path ni dia akan bertambah. Sebab tu kita kena tambah ES tambah EF. Lepas tu pula bila ada dua link, maksud ada dua link tu kena pilih yang besar. Okay, sekarang ni kau dah dapat 48. Menunjukkan bahawa kau dah dapat dah. Hint menunjukkan projek ni berkemungkinan total dia dalam 48 hari. Contoh kan, 48 hari. Mengambil masalah 48 hari. Jadi macam mana kau nak pastikan 48 ni tepat? Betul. Kau kena buat kaedah backward pula. Mana faham tak? Positif, negatif. Dia tak boleh positif tadi. Dia berlawan kan? Positif, negatif. Okay, baik. Sekarang ni, kita tengok panduan balik kan? Ni panduan. Okay, baik. Kat sini kau dapat apa? Yang last tadi? 48. Okay. Biru yang kau nampak dengan biru ni, ini adalah laluan backward pass. Backward pass. Critical pass method ni, dia akan berputar macam rantai western. Terputus satu, habis. Tak accurate. Kalau terputus, dia punya link tu tak boleh pakai dah. Ini yang duk berlaku yang banyak-banyak orang duk buat ni. Salah satu macam Petronas apa semua aku tengok kan. Terputus banyak. Jadi, dia tak accurate. Sebabkan itulah, bila main di pertengahan projek, lagak. Kau kata banyak ni. Apa banyak ni? Macam mana ni? Lepas tu pelaporan tak betul. Sebab apa? Menggunakan tool Microsoft Project ni, dia ibarat jantung tau, jantung pelaporan. Sebagai rujukan lah kan, rujukan. Kan? Okay, baik. Backward pass ni, kan, dia menurun. Kalau kita tengok SQL tadi tu, daripada 100 kan, 100% tu, turun pula. Dia turun jumpa 0%. Kalau dia turun, kau kena tolak.
Okay, baik, cuba tengok ni. Sini dia dipanggil late finish. Nampak tak late finish? Late finish. Tak, late finish. Yang ni pula dipanggil late start. Semua kotak aktiviti sifat yang sama. Yang ni mewakili late finish, yang ni mewakili late start. Okay, baik. Macam mana kita nak dapatkan late finish? Yang dekat sini, yang last kali kau dapat 48 tu kan, kau transfer kan? Kau transfer kan? Dia memang macam tu, cycling dia. Cycling dia memang automatic.